Sebelum perang, Nabi Muhammad SAW bermimpi. Dalam mimpinya, tentera Quraisy kelihatan kecil, jauh lebih kecil dari jumlah mereka yang sebenar. Adakah ini satu petanda atau hanya mainan tidur? Namun, Nabi SAW tersenyum, seakan yakin akan sesuatu yang gaib. Di Madinah, 317 orang bersiap ke Badar. Mereka bukan tentera biasa, bukan pahlawan berperisai tebal. Mereka hanya lelaki biasa, petani, pedagang, pemuda yang hanya berbekalkan iman dan pedang yang sudah tumpul. Tetapi wajah mereka penuh dengan keyakinan. Malam sunyi, hanya angin padang pasir menemani. Tentera Islam melangkah dalam kegelapan, diterangi cahaya bulan. Langkah demi langkah, pasir berbisik di bawah tapak kaki mereka. Tetapi di kejauhan, ada sesuatu yang sedang memerhati. Sepanjang perjalanan, tanda-tanda pelik mula muncul. Burung gagak terbang melawan arah angin. Pasir tiba-tiba berputar sendiri. Dan di langit, awan seakan membentuk sesuatu. Adakah ini petanda kemenangan atau amaran dari alam gaib? Di seberang padang pasir, tentera Quraisy semakin hampir. 1000 orang, lengkap bersenjata, yakin dengan kemenangan. Tapi mereka tak tahu, sesuatu sedang menunggu mereka di Badar. Dalam gelap, sesusuk bayang berdiri di atas bukit. Matanya bercahaya, nafasnya berat, dan tiba-tiba semua menjadi senyap.